Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 April 2025. Semalam 11 April 2025 merupakan hari di mana berlangsungnya secara serentak proses solidariti dan demonstrasi yang melibatkan banyak negara-negara di seluruh dunia. Antara negara-negara yang turun padang melakukan demonstrasi terhadap penindasan yang dilakukan kepada penduduk Gaza adalah seperti Amsterdam, Tunisia, Lubnan, Syria, Turki, Indonesia dan Malaysia sendiri juga tidak ketinggalan untuk melakukan perkara yang sama. Dan demonstrasi yang berlaku di Malaysia semalam mendapat liputan meluas dalam banyak media-media di seluruh dunia termasuklah Al Jazeera sendiri. Semalam saya ceritakan kepada kalian bagaimana 1,000 orang juruterbang daripada tentera udara Israel yang bersama-sama dengan rakyat awam turun padang di jalanan melakukan demonstrasi bantahan terhadap keengganan Netanyahu untuk follow semula draft resolusi ke arah gencatan senjata seperti mana yang telah dipersetujui sebelum ini. Dan kata mereka bertindak sedemikian kerana mereka tahu bahawa tekanan ketenteraan ini tidak mampu untuk mengembalikan semula 59 orang warga Israel yang berada di dalam jagaan HMS. Dan hari ini juga ada pertambahan lebih kurang 8,200 orang di kalangan unit risikan yang turut bersama-sama dengan 1,000 orang yang turun padang ini dan melibatkan lebih daripada 2,000 orang yang merupakan pensyarah dan golongan profesional daripada universiti-universiti tempatan sekitar Israel yang bersama-sama menunjukkan protes terhadap genosid yang berlaku tidak berkesudahan disebabkan oleh survival politik dan kepentingan peribadi oleh Netanyahu. Bekas Perdana Menteri Israel yang bernama Ehud Barak turut mengkritik tindakan Netanyahu. Katanya, buat penat-penat pergi Washington, konon-konon berbincang dengan Trump, tetapi 59 orang di kalangan warga Israel ini masih belum ditentukan nasibnya. Tekanan berkaitan dengan ketenteraan itu dah dijadikan alasan berzaman lebih daripada 17 bulan, 18 bulan, 19 bulan, tetapi habuk pun tarak. Inilah seperti kata-kata Ehud Barak. Laporan-laporan media menyebut bahawa hampir 400,000 orang di kalangan warga Palestin telah mula kehilangan tempat tinggal di pelbagai kawasan dan ada kawasan-kawasan tertentu yang terus diserang sehingga hari ini disebabkan pemindahan paksa dan kita menyaksikan banyak video-video tular menunjukkan kanak-kanak dalam keadaan berlumuran darah dalam keadaan terbakar di sana sini disebabkan letupan-letupan yang tidak diberikan warning terlebih dahulu oleh geng-geng Netanyahu ini ke atas penduduk. Last but not least, menurut sumber daripada Dropside News, sebenarnya Israel ini telah mengarahkan Meta untuk memadamkan posting daripada 7 Oktober 2023, posting yang menjurus kepada pro-Palestin. Lebih kurang 90,000 buah posting. Dan ini adalah satu tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh Meta sendiri. Jadi kalian faham kenapa sebelum ini, kalau kalian banyak cerita tentang isu Palestin sama ada melalui muka buku, IG maupun di TikTok sendiri, banyak posting-posting ini telah diberikan tekanan atas arahan daripada pihak Israel dan diturunkan. Jadi sebenarnya kalian tahu bahawa suara kita dalam social media ini penting untuk kita sampaikan kepada semua. At least kalau kita tak mampu untuk buat apa-apa konten berkaitan dengan Palestin, kita repost, kita share dan keep on bercakap tentang isu Palestin. Jangan pernah lelah walaupun sehari. Free Palestine. Assalamualaikum.